Hai, saya Emma, Education Consultant daripada Metropolitan College. Let's talk. Let's talk. Okey, saya bahagikan kepada 4 poin penting di antara short course versus diploma. Short course, kalau anda tahu, lebih mudah, lebih murah dan tiada kelayakan yang diperlukan. Dan yang keempat, stay tune. Alright, manakala kita punya diploma pula, dia memerlukan kewangan, lepas tu dia memerlukan masa yang panjang dan dia ada syarat minimal untuk kelayakan. Dan yang keempat, pasti anda tertunggu-tunggu, betul tak? Yang keempat, kalau untuk short course, dia lebih kepada untuk memperbaiki skop kerja yang anda sedang lakukan sekarang. Manakala, untuk diploma pula, anda lebih kepada memantapkan pembangunan kerjaya dan juga untuk pendidikan masa depan anda. Anda boleh pergi jauh untuk pergi ke master, degree dan juga PhD. Mana satu pilihan anda? Drop komen kita, follow page kita dan bantu share kita punya video ni kepada orang ramai supaya lebih ramai orang tahu peluang yang mereka ada sebenarnya. Let's talk.